Oh. Ui. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zah Vlog. So hari ni kita nak buat sikit reaction video tentang trailer terbaru filem Gayung dipawarkan mulai 8 Mei 2025. You guys ready? 3, 2, 1. Cantik lah. Dia punya shot. Wow, it looks like a good film punya shot. Selamat datang. Akhirnya kamu sampai juga, mereka nak jumpa pendekar hebat dan tenang lagi. Terus semua datang ke sini. Mau jadi anak mentor mereka. Minta maaf, saya bukan guru silat. Ajar apa yang kami lihat tempoh hari pun sudah cukup. Oh. I have been here a long time and I have never met anyone like you. Ush. Macam banyak aja fight sequence ni. Dan mahu dalam Melayu masih mengalir dalamnya. Dan sayaคิดว่าเจ้ามันแตกต่างว่ะ Oh, style lah. Betul dia ada. Aura dia lah siap. Oh. Ui. Oh. Tok Guru Meo ni pada zaman jajahan ni Jepun Oh, ni yang jadi poster dia tu. Oh my god. Betul. Wow. Wow, Budak 5 ni bakal every freaking week ada filem-filem gempak nak. Dan kita mulakan dengan filem Telaga Suri Ram tu, kemudian baru Gayung. Every week ada cerita-cerita gempak siap. Oh my god. Aku boleh sure kat korang, kalau filem ni punya promosi gempak aku rasa bakal box office juga ni. Sebab dia punya shot semua tu cantik gila. Tak ada cuma. Memang aku rasa boleh pergi filem ni. Fight sequence banyak gila, tempat-tempat venue yang the fight tadi. Lawan apa, macam-macam jenis fight. Aku rasa macam ada 2 ke lebih daripada jenis fight. Ni. Tapi okay, aku nak tanya, sebab aku tak tahu sangat silat punya history ke apa ke. Yang Tok Guru yang establish Gayung ni dia since zaman perang apa, jajahan Jepun dulu lagi ke? Macam lama gila kan. Ni zaman-zaman Mat Kilau ke apa? Aku rasa lepas tu ke sebelum, aku tak tahu sejarah placement dia kat mana, sebelum ke selepas ke apa ke. Cuba bagi tahu kat bahagian komen. Okay, mana-mana geng-geng silat kan. So apa pandang guys tentang trailer, official trailer Gayung ni? Komen tinggalkan komen bawah. Nantikan review aku. InsyaAllah kalau dia keluar 8 Mei, aku akan review 8 Mei. Apa pandang guys tentang trailer Gayung ni? Komen tinggalkan komen bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel PR Pixels. Dan jumpa lagi pada Zah Vlog yang datang. Thank you.